Hai, Assalamualaikum. Okey, untuk video kali ni saya nak kongsikan pada anda semua macam mana cara kita nak buat lapik leher. Okey, sekarang ni saya dah ada acuan yang kita buat di video yang sebelum ni dan saya dah ada kertas gam. Okey. Jadi, kita lipat kertas gam ni macam ni. Okey, sebab tu dekat sini kita ada tanda lipatan. Maksud tanda lipatan tu maksudnya dekat bahagian berlipat kita letak rapat dia. Itulah maksudnya tanda lipatan. Okey. Jadi untuk yang ni kita lipat mengikut yang kita nak. Okey. Okey, lepas tu kita ambil pensel, kita trace dia. Maksudnya kita tanda dia macam ni. Okey. Kita tanda je dia macam ni. Okey, lepas tu kita tanda juga ni, bahu ni. Okey. Tu garisan center bahu. Okey, kita tandakan. Okey, lepas tu kita boleh buat dia punya basi. Okey, macam saya suka buat besar lapik. Dekat bahagian ni saya buat 2 ataupun 2,5. Ni kita buat 2 je. Okey, lepas tu untuk atas ni biasanya saya buat 4. Kalau nak buat 2 pun boleh juga. Saya suka buat 4 sebab bila kita buat besar dia jadi cantik. Kalau buat 2 pun boleh, tapi untuk ni saya nak buat besar. Sini buat 3. Okey. So kita just bentukkan dia je. Okey. Macam ni kita garis je lah. Okey. So samalah 2. So kita buat dia jadi bentuk macam ni. Okey, untuk yang bawah ni dia punya turun belahan ni 4. Kalau untuk budak-budak 3,5. Kalau untuk dewasa kita buat 4. So kita tandakan 4 inci kat sini. Okey. So kita turunkan lagi. Kita buat jugalah basi dia 2,5 ataupun 2. Okey. Tapi ni kita buat juga. So kita just bentukkan je. Okey. Jadi kita boleh potong. Lapik ni. Okey. Jadi bila dah macam ni, yang tengah ni kita jangan potong. Okey. Sebab yang tengah tu ini betul-betul kira macam teknik yang saya cuba nak sampaikan untuk yang betul-betul nak baru belajar jahit, untuk newbie, untuk macam takut nak tepuk leher siap-siap. Sebab dia ada 2 teknik. Satu, kita boleh tepuk siap-siap leher ni dan kita jahit je dekat kain nanti. So yang ni saya buat betul-betul untuk yang baru. So ni kita letak dekat sini. Kita buat dia jadi bentukkan dia jadi bulat macam yang sebelah ni juga.
So bila nak cantum nanti dia senang. Kalau untuk yang dah memang pandai jahit, lain. Dia memang tak payah buat macam ni pun dia boleh. Tapi ni betul-betul untuk yang baru. Kita prefer kalau untuk baru kita buat yang ni. So ni adalah tengah dia. So kita pastikan ni tengah dia. So nanti kita akan gosok yang bahagian bergam ni, kita akan gosok pada kain kain yang lebih lah. Okay. Okay, ni kertas gam yang kita dah buat jadi lapik leher. Kemudian kita ada kain perca. Contoh kata kalau kata kain perca yang sama dah tak ada, kita boleh guna kain lain yang warna dia seakan-akan baju, yang corak baju ataupun corak dia punya warna ni lah. Okey, jadi yang ni kita gosok. Bila dah siap gosok, dah lekat pada kain macam ni, kita boleh potong lah. Potong je ikut ni. Lepas tu nanti kita akan jahit tepi. Okey, lepas tu boleh dah jahit dekat. So macam ni. Okey, yang ni saya buat basi besar sebab saya suka buat, kalau jahit baju customer ataupun baju sendiri, saya suka buat style butik. So dia nampak cantik bila dah siap. Sebab tu saya buat basi kat sini besar. So boleh je kalau nak buat dua, tapi saya suka buat besar. Okey, kemudian saya adjust sikit bahagian sini. Kalau anda perasan, ni yang asal. Saya adjust sikit, bagi naik sikit dia punya ni, lekuk ni. Sebab ni macam terlampau sempit, so kita adjust sikit daripada yang kita punya ni kan, kita buat pola hari tu, kita boleh adjust. Tak semestinya kalau kita buat yang tu, kita stick dengan yang tu je. Maksudnya kalau kata untuk first baju, kita tak selesa, kita tengok tak selesa kat mana, dekat bahagian yang tak selesa tu lah yang kita kena adjust. So jangan takut nak cuba. Okay, nanti saya akan kongsikan macam mana cara nak jahit step by step. Dan cara untuk jahit ni memang betul-betul untuk orang yang betul-betul baru nak belajar jahit.